Tiga perangai buruk ketika di bulan Ramadan. Bahagian 2. Nombor 3. Ramai juga yang buat. Pertama, tarawih berjemaah di masjid tapi isyak berseorangan di rumah. Agak pelik melihat sesetengah masyarakat kita tergesa-gesa ke masjid untuk solat tarawih sedangkan santai-santai sahaja solat isyak seorang diri di rumah. Sedangkan solat berjemaah isyak yang merupakan solat fardu jauh lebih besar berbanding solat tarawih yang merupakan sunat muakkad. Kedua, berbuka puasa dengan merokok. Agak hairan memikirkan ada orang sanggup berlapar, makan dan minum yang halal di siang hari tetapi boleh berbuka puasa dengan menghisap rokok yang telah difatwakan haram oleh ramai ulama di Malaysia dan seluruh dunia. Tindakan tersebut seolah-olah dia mahu menghapuskan semua pahala puasanya dengan hanya sebatang rokok. Yang tak nak merokok, sila hadirkan diri. Terima kasih. Ketiga, puasa perut, tak puasa mulut. Puasa bukan sekadar menuntut kita tidak makan dan minum sahaja, tetapi turut menuntut kita menjaga tutur kata melalui mulut. Kalau sekarang, mulut mungkin kurang berkata-kata kerana peranan tersebut telah diambil oleh hujung-hujung jari, di mana ramai kalangan kita tidak menjaga batas-batas di media sosial dengan menyebarkan fitnah, meninggalkan komen melampaui batas dan banyak lagi.